Hai everyone, saya Abang Song. Okey, anda tahu dah tempat letak tooth dan jack di Pulau Dua Truss di mana? Jika nak tahu, tengok video ini. Okey, sangat senang ni. Tooth dan jack letak di mana? Tooth akan letak di bawah sini. You boleh tengok. Di tepi, ini adalah tooth emergency triangle. Letak di tepi spare tayar. Dan letak tepi. Jack di mana? Kita ambil keluar ni. Pusing. Di Okey, di bawah spare tayar akan ada jack. So ini banyak orang pun tak tahu. Dia cari sini, cari sana pun tak tahu jack di mana. So sekarang Abang Song bagi tahu jack akan di bawah spare tayar. Okey, ini adalah satu tips yang sangat penting tempat letak tooth dan jack. Okey, jika ada apa tak faham boleh terus menghubungi Borodo Abang Song. Jangan lupa bagi Abang Song satu like dan share Abang Song dalam video. Kita jumpa lagi.